Tapi kalau doa amin amin rabbana amin rabbana, doa pun macam kita macam minta kat orang kan. Kalau kita minta kat Allah, rabbana atina min hasanah wa qina azabannar, tengok ayam keluar main besar ada hasiat lagi laju tu aja kan. Ini semua manusia macam main-main. Kalau kita jumpa ni wabi, ya Muhammad tolong bagi bantuan kawasan kami, ada masalah sana, ada orang semua ada bayi miskin pun ada. Kita tahan cakap elok sikit, cakap Allah ni. Tu orang kita enggak tak beradab. Sebab tu doa, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Doa kepada Tuhan kamu dalam keadaan tadarru', rendah diri, dan khufyah. Tadarru' yakni merendahkan diri, dan khufyah yakni memperlahankan suara. Sebab tu Quran sebut, maka orang Rabbana ya Rabbi, ya Allah, pilih perkataan Allah tengah. Hatta doa tadi cantik. Sebenarnya fa'fu anni saja. Doa dia fa'fu anni, tolong ampunkan aku. Tapi dia tak pi fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Puji Allah tu lebih panjang daripada doa. Ya Allah, engkau itu pemaaf, sukakan pula kepada kemaafan, maafkan aku. Hak tu je. Sebab tu dia panggil fiqhud doa, kebijaksanaan berdoa. Bila nak doa kepada Allah ni, doa-doa dalam Quran dia ajar muqaddimah puji Tuhan tu panjang, hak minta tu sikit. Allah faham rintihan. Sebab tu bila nak doa ke Allah, rintihan mau panjang daripada doa. Ya Allah, engkau pemaaf, sukakan. Kerana Allah ni dia suka orang puji dia. Sebab tu Nabi bila salat malam, Nabi sujud, Nabi kata apa? Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan redamu daripada marahmu. Wa bimu'afatika min uqubatik, daripada kesejahteraanmu, daripada hukumanmu aku berlindung. Wabika minka, aku berlindung denganmu daripada tindakanmu. La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Subhanallah. Nabi punya ayat, la uhsi sana'an 'alaika, tidaklah dapat aku ini menghitung pujian kepadamu. Anta kama asnaita 'ala nafsi, engkau itu wahai Tuhan seperti mana yang engkau puji dirimu sendiri. Kerana tak, sebanyak mana kita puji pun tak cukup untuk Tuhan. Maka sebab itu bila nak doa, panjangkan pujian, baru mulakan doa. Kerana tak reti Arab macam mana? Pujilah, ya Allah engkau pengasih, penyayang, Tuhan alam ini. Sebut banyak-banyak, habis rintihan, baru kita ya Allah engkau maha pemberi rezeki. Baru disebut berilah rezeki pada aku, hubungkanlah, berilah kasih sayang pada aku, berilah kesihatan pada aku. Ujung hak sikit, panjangkan puja dan puji kepada Tuhan.